Masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar sekolah dan mahasiswa institusi pengajian tinggi yang melibatkan kumpulan umur kanak-kanak, remaja serta belia menunjukkan peningkatan 2 kali ganda di malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marisa Adini binti Muhammad Azhar dan saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sintok dan saya dari Tingkatan 5 Dynamic. Hari ini saya dan grup saya akan membentangkan tentang cara-cara untuk menangani stres apabila pelajar stres akibat akademik. Jadi kita tahu banyak pelajar stres akibat beban tugasan yang terlalu banyak, pengurusan masa yang lemah, tekanan untuk mencapai keputusan cemerlang dan kesukaran memahami sesuatu subjek boleh menghilangkan keyakinan pelajar. Jadi apakah cara-cara untuk menangani pelajar akibat stres akibat akademik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Bahia binti Ramli dari kelas 5 Dynamic. Cara-cara menangani stres akademik dalam kalangan pelajar ialah pelajar boleh membuat pengurusan masa yang baik. Contohnya membuat jadual belajar, membahagikan masa untuk belajar dan berehat. Pelajar juga boleh gunakan teknik Pomodoro, belajar selama 25 minit kemudian rehat 5 minit. Elakkan menangguh kerja. Selesaikan tugasan lebih awal untuk elakkan tekanan di saat akhir. Selain itu, letakkan matlamat yang realistik. Jangan terlalu memaksa diri untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang. Pelajar boleh pecahkan matlamat berdasarkan kepada tugasan kecil yang lebih mudah dan mudah untuk dicapai. Cara lain untuk pelajar menangani stres akibat akademik ialah menjaga kesihatan mental dan fizikal. Sebagai contoh, mendapat tidur yang mencukupi selama 7 hingga 9 jam sehari dan mengamalkan pemakanan yang seimbang dan mengelakkan makanan segara yang berlebihan. Jadi pelajar juga boleh senam secara berkala ataupun berjalan kaki, berjoging dan pergi aktiviti yang melibatkan senaman. Selain itu, pelajar juga boleh amalkan jangan rasa takut untuk gagal. Silapan dan kegagalan adalah sebahagian daripada proses pembelajaran. Tukarkan saya gagal kepada saya sedang belajar kerana kegagalan adalah satu pembelajaran sebelum kita mencapai kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Zulaikha binti Jamil dari kelas 5 Dynamic. Okey, hari ini saya akan menceritakan kepada anda semua cara untuk menangani stres di kalangan pelajar dari segi akademik. Bagi saya, pelajar juga memerlukan rehat yang berkualiti. Pelajar dilarang untuk belajar secara berterusan. Pelajar perlu mengadakan rehat dalam masa jangka yang pendek atau juga jangka yang panjang. Kenapa pelajar perlu rehat yang bercukup? Kerana otak pelajar perlukan rehat yang mencukupi untuk menampung segala apa yang kita perlu ingat dan apa yang kita belajar. Okey. Seterusnya, isi saya yang terakhir ialah bina sokongan sosial yang positif. Apakah bina sokongan sosial yang positif? Okey, bina sokongan sosial yang positif ialah kita perlu mencari kawan yang positif untuk menyokong apa sahaja tindakan kita untuk terus berjaya dan memberikan semangat kepada kita untuk terus maju ke depan. Okey, kita juga perlu menjauhi persekitaran yang menambahkan tekanan atau selalu merendahkan kita, kerana kita perlu mencari persekitaran yang positif, terutamanya kawan-kawan yang tidak menyokong kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Zakirah binti Mahari dari kelas 5 Dynamic. Hari ini saya akan meneruskan perbincangan perkenalkan saja, iaitu cara menangani stres antara golongan pelajar. Seperti yang kita ketahui, kita perlu fahami punca stres kita untuk menangani stres tersebut. Yang pertama, stres ini datang daripada beban kerja yang terlalu banyak sehingga dapat menyebabkan stres di antara kita oleh beban tersebut. Seterusnya, kita tak faham ada subjek tertentu. Apabila kita tidak fokus dalam kelas, berkemungkinan kita tidak akan faham subjek itu dan apabila datangnya peperiksaan, kita tidak dapat menjawab peperiksaan tersebut sehingga dapat menyebabkan stres akibat markah yang terlalu rendah. Akhir sekali, tekanan daripada ibu bapa atau guru. Tekanan daripada ibu bapa atau guru juga dapat menyebabkan stres antara golongan pelajar. Apabila ibu bapa tidak bersetuju dengan pendapat kita ataupun guru yang tidak cuba memahami kita, ia dapat menyebabkan stres antara kita kerana kita tidak boleh menyuarakan pendapat kita sebagai golongan pelajar.
akhir sekali, kesimpulannya, kita sebagai golongan pelajar terdapat banyak-banyak cara untuk menangani stres di antara kita. Seperti apa pendapat-pendapat yang diberikan oleh saya dan rakan-rakan saya. Oleh itu, kita perlulah menangani stres tersebut supaya kita mendapat kejayaan sehingga ke puncak.